Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada hari ini 1 Ramadan. Dan banyak isu yang nak kita jawab. Hari ini tuan-tuan, saya memilih tajuk bila mana Lim Guan Eng telah mengeluarkan satu kenyataan mengatakan bahawa prinsip beliau tetap kekal sama, meminta supaya Azam Baki ataupun Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM, meletakkan jawatan berhubung dengan isu integriti rasuah dan sebagainya. Saya nak beritahu dengan Lim Guan Eng ni lah, dalam banyak-banyak rakyat Malaysia ni, beliau berada dalam top list manusia yang tidak layak untuk bicara soal salah guna kuasa, untuk bicara soal rasuah, untuk bicara soal Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu meletakkan jawatan dan sebagainya. Kerana zaman beliau menjadi Menteri Kewangan, zaman beliau berada di dalam kerajaan Mahathir, tuan-tuan, beliau telah membenarkan seorang yang bernama Latifah Koya, seorang ahli pimpinan tertinggi PKR, untuk diangkat menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ini adalah tindakan paling buruk dalam sejarah negara yang dihadapi oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, tuan-tuan. Orang politik diangkat menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Langsung, tuan-tuan. Langsung, tak pernah keluar satu ayat membantah daripada Lim Guan Eng. Di mana prinsip dia yang kononnya dia ada prinsip ni? Dia tak ada prinsip, tuan-tuan. Yang kedua, saya nak ingatkan Lim Guan Eng. Dia masih ada lagi kes rasuah. Belum selesai kes salah guna kuasa ni. Yang dah selesai ni, saya ambil contoh lah. Yang dah selesai ialah kes banglo beliau. Kes banglo beliau. Kes banglo beliau memang dah selesai. Tetapi orang tak lupa fakta kes. Bila dia telah meluluskan pertukaran status tanah, kalau tak silap saya, tanah yang dimiliki oleh Magnificent Emblem, di mana Pang Lee Kun adalah merupakan salah seorang board of director syarikat tersebut. Pang Lee Kun kemudiannya kononnya menjual tanah secara willing buyer, willing seller, jual banglo. Banglo tu nilai pasaran 4.2 juta, dia jual dengan harga hanya 2.8 juta. Sebab apa dia jual? Tuan-tuan, kerana Lim Guan Eng sebagai timah balas telah meluluskan pertukaran status tanah milik Magnificent Emblem, dan dia dapat rumah tu below market value. Kes ni ada lebih 60 saksi, tuan-tuan, yang telah disenaraikan, dan 30 saksi saudara telah dipanggil oleh pihak SPRM, oleh pihak Pendahulu Raya, dan dah beri keterangan. Lepas saja mereka menukar kerajaan, Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, apa yang dibuat oleh Lim Kit Siang, dia telah mendesak supaya Tun Raus, Chief Justice pada ketika itu, untuk meletakkan jawatan. Chief Justice pun akhirnya letak jawatan. Tun Raus letak jawatan. Dia lantik Tan Sri Richard Malanjun untuk menjadi Chief Justice. Kita pun tahu Chief Justice ni, tuan-tuan, Richard Malanjun lepas saja selesai menjadi Chief Justice, terus naik atas pentas ceramah DAP. Ini kita tak lupa. Tambahan pula, tuan-tuan, dia tukar meletak AG ataupun Peguam Negara. Kita tak lupa ni semua atas cadangan
Daripada orang pun boleh tahulah siapa yang mencadangkan bekas Peguam Ching Peng ni untuk menjadi Peguam Negara. Walaupun Peguam Negara orang dia, walaupun Ketua Hakim Negara pun dia letakkan orang dia tak berani tuan-tuan untuk meneruskan perbicaraan. Akhirnya kita lihat apa yang berlaku. Pihak pendakwaan telah menggugurkan kes tersebut. Peguam Negara telah menggugurkan kes tersebut. Tidak diteruskan. Ini belum lagi kes kotas pekerja 11.6 juta Lim Kok Eng. Ini belum lagi kes terowong dasar laut. Yang mana dia dikatakan telah menerima duit. Kes yang Umar Quarters tu, isterinya dikatakan telah juga menerima 300,000 daripada sebuah syarikat. Yang diatur oleh ada penglibatan Pangliku juga. So, kalau kamu pun bergelut dengan pelbagai kes rasuah ni, lebih baiklah tutup mulut daripada membicarakan soal integriti orang lain. Ini nasihat saya kepada Lim Guan Eng. Sebelum dia buka mulut dia, pergi tengok cermin, look at your own self. If you are clean, then you can make any statements. Tapi kalau dengan penuh terpalit dengan skandal rasuah ni, lebih baik jangan cakap apa-apa lah. Itu nasihat saya kan. Nasihat saya ni kadang-kadang tuan-tuan ada manfaat dia. Seorang lagi kawan kita tu, kita dah cakap jangan cakap banyak. Kalau bersih tak apa. Dia cakap juga, dah keluar dah. Tak pasal-pasal. Okey? Soalan lain, silakan kawan saya di studio. Ya. Saifuddin Nurullah, Wan Saiful Wanjan, antara orang yang menarik balik rayuan untuk masuk Parti Bersatu. Kata Wan Saiful, Bersatu bukan lagi parti yang ada masa depan. Ya. Ketika dia membuat rayuan tu, mungkin masa tu dia ingat Parti Bersatu ni boleh hidup lagi lah. Tapi selepas Bersatu dah menjadi bersepai, sudah menjadi berpisah, berpecah, macam-macam tuan-tuan. Last kali Wan Saiful Wanjan dan Saifuddin Abdullah pun tak minat nak meneruskan rayuan ni. Mereka tarik balik rayuan. Wan Ahmad Faisal pun semalam dah ikut. Wan Ahmad Faisal pun dah tarik balik rayuan. Saya pun rasa diorang ni dah ada dah parti nak ambil alih. Saya pun ada intelijen kita juga kan. Kita sentiasa buka rumah bangsa kita. Kalau diorang nak kembali kepada UMNO, macam Hamzah nak kembali kepada UMNO, silakan. Boleh buat permohonan. Terima tak terima, belakang cerita. Tapi saya dengar cerita. Saya dengar cerita. Ada di antara mereka ni minta nak jadi MT UMNO balik. Ada di antara mereka ni nak letak syarat itu dan ini. Saya nak beritahu senang saja. Kamu nak masuk ahli UMNO balik pun tak mudah untuk pimpinan terima dengan mudah. Kerana yalah, kita pun tak lupa kamu semua pernah senang dulu bila bersama dengan UMNO, kan? Tiba-tiba bila kita kalah tahun 2018, dengan sedikit ugutan, ada gangguan daripada pihak SPRM ketika itu, ada gangguan daripada pihak polis ketika itu, ada gangguan daripada pihak lembaga hasil ketika itu. Akhirnya 16 orang MP UMNO lari meninggalkan UMNO dan menyertai Bersatu. Kita nak terima kamu balik pun, akar umbi parti ni pun marah. Kan? Jadi kalau kita boleh terima kamu, jika kamu ikhlas nak masuk tanpa meletakkan sebarang syarat, itu bagi saya dah Alhamdulillah. Saya pun dulu sampai 8 kali tulis surat, baru dapat balik masuk UMNO. Jadi saya haraplah pada teman-teman ni, jangan letak syarat yang bukan-bukan.
Tapi dengar cerita tak semestinya betul. Kan? Dengar cerita ada di antara mereka ni tak puas hati. Kan? Apa yang diminta ni tidak dipenuhi dan sebagainya. Ada pula rancangan nak mengambil alih berjasa. Sesuai lah tu. Sesuai. Berjasa pun banyak kaki-kaki fitnah duduk kat situ kan. Dengan zamaninya, dengan macam-macam lah pihak yang berada dalam tu. Sesuai sangat lah kalau Hamzah ni ambil alih tempat tu. Yang penting kan, pilihan raya akan datang 3 penjuru. Dulu pecah 3 penjuru, kita kalah. Tapi kali ni bila pecah 3 penjuru, pecah tu pula berlaku kan di sebelah mereka. Kita cuma boleh ucap terima kasih sajalah. Banyak jasa Muhyiddin pada UMNO ni sebenarnya. Kan? Inilah salah satu jasa dia. Dia membantu memecah belahkan Bersatu kerana keengganan dia untuk melepaskan jawatan. Itu hari mula-mula dia lepas jawatan. Lepas tu Noraini tak bagi. Puan Sri Noraini tak bagi. Dia tak jadi lepas jawatan. Kemudian dia lepas jawatan lagi sekali. Saya dah cakap dah, minta izin dulu dengan Puan Sri Noraini baru boleh lepas jawatan. Ini tak, dia lepaskan dulu. Lepas tu dia nak jadi pengurusi PN balik. Tak dapat jadi pengurusi PN balik, dia nak jadi pengurusi Majlis Presiden Perikatan Nasional. Last sekali terpaksa pecah Hamzah. Teruskanlah. Kita menanti dengan penuh pasti sambil memakan popcorn dan juga super ring. Okey. Ni Azmi Ali tu. Ya. Dia nafi Bersatu tutup cawangan. Padahal kat Johor. Allah, Johor dah sampai 11. Macam mana Azmin Ali nak nafi? Ada di kalangan Bersatu, bahagian-bahagian Bersatu membubarkan. Mereka meletak jawatan ramai-ramai. Kalau cukup syarat, katakanlah syarat dia apa, 2/3 ke tak silap saya kan, daripada ahli jawatan kuasa bahagian tu letak jawatan, maka terbubarlah bahagian tersebut. Nak menipu macam mana? Dia orang buat press conference lah Azmin. Dia orang buat press conference, cuma tak ada video lah kan. Video yang macam yang ada gambar tu kan. Macam mana Haziq masuk ke dalam bilik 45 minit kan. Tak adalah video tu kan. Sebab dia orang mungkin terlupa nak beli power bank yang ada video apa dia panggil, kamera tersembunyi yang diletak di atas TV oleh Haziq yang membolehkan rakaman dibuat. Mungkin dia orang tak sempat lah. Tapi saya nak beritahu, dia orang buat press conference, keluar parti beramai-ramai ni kan, bubarkan Bersatu di peringkat bahagian. Ada 11 bahagian di negeri Johor, belum kira bahagian lain lagi. Okey. Ni Norma pun tak jawatan. Norma ni saya simpati lah, baru je masuk kan, belum lama lagi. Dakwat pun belum kering jadi ahli Bersatu. Bukan setakat Normanya, saya dengar ramai juga. Ramai juga. Geng-geng yang lompat ni, dah lompat sana, lompat sini, lompat sana, last kali keluar ke daripada Bersatu. Toyo pun dengar cerita macam nak keluar kan. Sebab ada gambar dia, Norma, Rais Yatim kan. Sial anak yatim. Retak menanti belah tuan-tuan. Ini bukan berretak menanti belah lagi. Dah memang terbelah, dah hancur menanti lebu. Okey, ada lagi? Itu ni soalan revisi ya. Revisi dakwah. Dia heran. Revisi masih bercakap lagi ni, aduh. Kita dah nasihat dah, suruh dia diam sikit. Kan dah kena. Bila dia cakap isu Azam Baki, kemudian dia sebenarnya Rafizi ni, dia tahu pasal kes dia. Dia tahu pasal kes dia. Kan? Janganlah salahkan Tan Sri Azam Baki. Setiap kali bila Tan Sri Azam Baki ni nak kena renew,
Ada je orang yang buat bantahan. Kan? Saya nak beritahu dengan Rafizi lah. Kalaulah PMX itu hari dia layan orang komplain pasal invoke ke, penyalahgunaan duit dana. Contoh ni saya bagi contoh. Penyalahgunaan dana invoke ke, vending machine ke. Contoh. Ataupun dia dengar orang kata pasal projek 1.1 bilion. Kan? Dia terus suruh Rafizi letak jawatan atau cuti. Kalau semua orang yang kena fitnah ni terus disuruh letak jawatan atau cuti, apa jadi pada negara? Kaki tangan awam baik, anggota pentadbiran baik, kan? Menteri-menteri, timbalan menteri ni semua takkan pernah lekang daripada fitnah. Orang akan sentiasa mengenakan cubaan untuk mengenakan mereka ni. Takkan setiap kali ada orang kena fitnahnya kena letak jawatan. Habis jahanam lah agensi kerajaan ni semua. Kan? Saya cakap terus terang lah. Memang betul lah saham tu lebih 17 juta unit. Tapi nilai dia 800,000. Pakai otak lah Fizi. Kau kerja Petronas sekejap pun kau jadi kaya raya. Duit dalam ASB banyak. Dalam tabung haji banyak. Kan? Takkan Azam Baki 40 tahun kerja 800,000. Nilai saham 17 juta ni nilai dia cuma 800,000. Nilai unit je 17 juta. Takkanlah 800,000 dia tak boleh kumpul. 40 tahun kerja tu pakai otak lah. Ni Ketua Pesuruhjaya SPRM. Turus tau. Bukan Jusai. So jangan melampau sangat lah. Nak fitnah orang. Patut-patut berpada-pada. Mentang-mentang lah ada orang tu ada kes. Takut bila Tan Sri Azam Baki bertindak tak kira kawan ke, lawan ke, ikan bilis ke, ikan jerung ke, semua kena. Dia gelabah tak tentu pasal, dah masing-masing duk sibuk. Nak suruh dia letak jawatan. Tapi nasib baiklah PMF bertegas. Orang buat kerja, takkan kita nak buang. Betul tak? So bersiap sedia je lah. Siapa yang rasa-rasa dia nak kena serbu tu, bersiap sedia. Sebab cubaan anda untuk menggaguh-gugat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah gagal. Saya isytiharkan awal-awal. Saya isytiharkan awal-awal telah gagal. Pelantikan KSN sebagai pengurusi jawatan kuasa yang akan menyiasat kes Tan Sri Azam ni, alhamdulillah telah dilakukan. Maknanya kerajaan walaupun tindakan Tan Sri Azam ni sudah pun beliau laporkan kepada pihak Hermes pun dah dimasukkan permohonan dia tu semua declare. Dan saham ni, pemilikan saham dia pun sudah pun diliquidate, sudah dilupuskan. Cuma di SKL syarikat ni masih lagi kata Tan Sri Azam masih memiliki saham. Sebenarnya tak benar. Dia dah lupuskan. So bagi saya tak ada masalah. Kalau KSN chair meeting tu nanti, sudah pasti beliau akan mendapat semua maklumat-maklumat terperinci bagaimana Tan Sri Azam telah lebih awal declare, membuat permohonan dan sebagainya, bagi membolehkan dia memperolehi saham yang bernilai lebih kurang 800,000. Okey? Ada lagi? Betul yang ada komen cakap Albert Tay pun masuk sekali himpunan. Itu dah yang mengejutnya. Orang yang mengaku diri dia sebagai bapa kepada pemberian rasuah. Dia mengaku dia dah bagi orang ni duit. Dia dah mengaku bagi orang ni duit. Dia mengaku bagi orang ni duit untuk dapatkan projek
mengeluarkan mineral di negeri Sabah. Last kali bila tak dapat, dia minta tolong dengan Datuk Seri Samsul Iskandar. Kalau nak ikutkan saya, Datuk Seri Samsul ni pun, ialah bukan dia yang meluluskan dan bukan dia yang terima duit untuk apa ni, bukan dia terima duit untuk meluluskan. Dia cuma diupah oleh Albert T, kalau ikut jalan ceritanya lah, untuk menuntut balik duit yang Albert T bayar kepada pihak-pihak yang kononnya telah dirasuah oleh Albert T. Maknanya dia buat kerja brokerage, dia buat kerja broker lah, kan? Bukan dia salah gunakan kuasa dia, tapi tak apalah, biar pihak SPRM siasat. Kalau dah sampai ke pihak pendakwaan, biar benda ni dibicarakan, biar mahkamah memutuskan. Okey? Tapi hari ni boleh pula Latifah Koya bersama Albert T, Rafizi Ramli pun bersama dengan Albert T, Mahathir bersama Albert T. Kita dah tahulah, inilah puppet master sebenar di belakang dia. Cuba tanya Rafizi siapa Mahathir dengan dia. Sikit hari lagi dapatlah jawapan dia tu. Okey? Okay, Dok. Soalan ni podcast KJ tu, dia agak terkejut lah apabila Kemal nak mulakan muafakat antara PAS dan UMNO ni di Melaka. Mulakan di Melaka. Saya ucap terima kasih lah kepada saudara Kemal. Beliau cukup menyanjungi KJ. Tapi saya rasa hari ni KJ pun dah tahulah level pemikiran Akmal ni lah. KJ sendiri pun beritahu, kan, PAS tak menang satu kursi pun di Melaka. Apa kejadahnya, apa kejadahnya nak bagi kursi kat PAS, nak kerjasama dengan PAS. Cuba fikirlah menggunakan otak yang waras. Lagi satu, tak serik lagi ke kita kena main dengan PAS ni, kan? Berpada-padalah. Itu sebab saya tak bimbang saya nak lawan orang popular macam mana sekalipun, kerana saya yakin satu hari nanti kebenaran pasti akan muncul, kan? Dulu kita lawan dengan Anwar Musa, kita lawan Syahidan Kasim, kita lawan Khairi Jamaluddin, kita lawan dengan Hishamuddin Tunusin. Semua orang popular, kan? Akhirnya orang tahu siapa mereka tu, kan? Sekarang ni orang belum kenal lagi lah Kemal, kan? Memanglah dia popular, kan? Tapi last kali akhirnya dia bongkar hasrat dia untuk melihat supaya UMNO bekerjasama dengan PAS. PAS, parti yang kita baru je nikah kat Thailand, on the way balik ke Malaysia, belum sempat lagi nak register pernikahan tu, dia dah kahwin dengan jantan lain. Dia dah kahwin dengan bersatu. Cuba tuan-tuan bayangkan, hari ni Akmal nak kena patuk dengan ular di tempat yang sama. Minta maaf lah, kan? Nasib baik lah, kita ada Presiden UMNO yang cukup bijaksana. Beliau pun pesan banyak kali, jangan sampai kita dipatuk ular di tempat yang sama dua kali. Oleh ular yang sama pula tu, ular dalam semak. Bukan ulama, ular dalam semak. Hati-hatilah, kan? Melaka ni, saya harap kawan-kawan kita kat Melaka ni, kita bertanding atas tiket perpaduan, kan? Kita dah bersama dengan perpaduan, kita teruskanlah, kan? Selagi geng-geng perpaduan tak anyaya kita teruskan, insya-Allah, kan? Lambat laun apa yang kita minta tak dapat tu, insya-Allah akan dapat. Tapi saya haraplah saudara Kemal ni bila bercakap tu fikirlah panjang-panjang. Sebabnya bila kita bercakap zaman sekarang ni, setiap apa yang kita cakap, it is recorded. Ianya dirakam. Bila kita dirakam, contohnya lah, ambil mistake yang paling besar, dia musnahkan diri dia sendiri bila dia kata
kalau BN bersama PH, dia tidak akan bertanding. Malu. Malu pasal apa? Sebab saya tahu dia akan bertanding punya. Percayalah tuan-tuan. Kita suruh dia letak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO sebab dia Ketua Pemuda UMNO lah, kenyataan-kenyataan dia itu mengakibatkan kita berhadapan dengan kesusahan. Dan hubungan kita dengan PH jadi hambar, jadi rosak. Sebab dia buat kenyataan, orang kata UMNO punya kenyataan. So kita suruh dia letak jawatan sebagai Ketua Pemuda UMNO. Kan? Ini dia letak jawatan sebagai Exco Kerajaan Negeri. Itu pun saya tak tahulah. Kan? Dato' Rauf dia terima ke tak terima? Saya rasa tak ada tu. Kan? Dia mesti masih lagi Exco juga. Kan? Tapi tak apalah kalau dia dah tidak Exco pun. Kan? Tapi bila dia cakap dia takkan bertanding, datang pilihan raya, dia bertanding, tak ke malu nanti. Itu sebab kita bila cakap ni, kita kena fikir dulu, baru kita bercakap. Sebab kalau kita bercakap dulu, baru kita berfikir, kalau dah terantuk, baru nak tengadah, susah. Kan? Okey, ada lain? Soalan last tu. Ya. Takiuddin Hassan cakap pengurusi PN akan ditentukan Ahad ini. Takiuddin ni sebenarnya dia masih lagi mengharapkan supaya pengurusi PN ni datangnya daripada PAS. Antara nama-nama yang mereka mahu angkat, antaranya ialah Samsuri, Sanusi, Tuan Rem Toman, kan. Tapi Muhyiddin pun pandai juga. Muhyiddin kata pengurusi PN mestilah presiden daripada salah satu parti. Sama ada Puniten, Dominic Lau, Haji Hadi atau dirinya sendiri. Takkan Puniten, takkan Dominic Lau. Haji Hadi memang tak nak, kan? Dah bawa back. Jadi tinggal diri dia seorang sajalah, tuan-tuan. Inilah masalah dia. Itu sebab saya cakap tadi, kan? Sebelum nak letak jawatan, sepatutnya minta izin dulu dengan Puan Sri Nuraini. Kalaupun tak nak minta izin dengan dikaji, minta izin dengan Puan Sri Nuraini. Kalau dia lulus, barulah letak. Ini belum lulus lagi dah letak. Lepas tu kelang kabut, nak jadi balik. Sekarang siapa yang susah? Dah berantakan di antara satu sama lain. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Okey, itu mukadimah kita di awal Ramadan ni. Semoga ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ni diterima Allah SWT, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.